Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan channel saya. Masih saya sama juga, iaitu hari Rabu 19 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Masih lagi bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1447 Hijrah. Chinese apa? Chinese Valentine's Day ni. Sekarang ni pukul 5.46 petang. Untuk video yang kedua ni, pagi tadi saya dah buat satu video. Sesalah pembahagian hadiah tu, ada Fayat rezeki pagi tadi. Untuk video yang kedua ni, saya nak review barang-barang Shopee yang sampai pada hari ni. Ada 4 barang yang sampai pada pukul 5 tadi. Sekarang ni pukul 5.14 dan 5.19 tadi. Mentah tadi siapa-siapa 5.19 tadi. Sekarang ni 5.40. Okay. Ada 4 semua barang. Ini bahagian pertama ni. Daripada mana? Logistics Sorting Hook Sinuyi Street, Miu One Village, Champion Town, Dongguan City. Ini barang Cina. Ini jam tangan Dragon Ball. Ajak saya tunjuk review sebelum pada ni lah. Ada review kan, warna orang ni. Dulu saya dah pernah review dah sekali. Tak payah buka lah. Ini lagu pun dibayar orang. Kau sendiri. Ini tu yang kedua. Yang kedua ni baju t-shirt. Ni tak apa habis buka. Aku malah buka. Ini buka. Tapi untuk agak tunda lah ni. Juga ni tak pernah review tunjuk lagi . Pernah dah lah. Tak ingat. Hak biasa dulu saya buat. Biasanya saya M. Ini 3XL. Budak gemuk. Umur baru dalam 12 tahun. Baru dia. 12 tahun tak tidak. So ada mensaj pada berisi dulu. Birthday dia pada 27 hari bulan. Habis untuk nak ini halal aku tak ada dah sampai hari ni dah 19 dah. Tapi lagi lah. Punya birthday budak tu. Sekali satu package tengok ni. Sejam. Okay, siap suruh 2 bayar. Ni pun bayar dari Cina lah. Ya, ada BDU Highway Port Press Si Highway Avenue. Dari Cina. Kata dari Cina juga. Dragon Ball. Son Goku. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga pula, kuali 12 cm. Ingat kau 12 cm. Jangan tahu. Okay. Ini kuali ni. Jalan Garing Utama, Taman Garing Utama, Rawang Gombok, Selangor. Siap gambar baba apa ni. Tak baba takut patuk. Apa besi cak kau di lama buah ni. Dan ngapain kan untuk panjang ke tak lekat. Kalau berani ya. Buat panggil aja buka boleh ya. Lepas tu kena kepik ni panah. Kata tak lekat. Apalah. 12 cm. Bukan 12 inci. Bahalul. Bukan dia kencing aku silap tengok. Kau ada kata kecing tak kecing. 12 cm. Siapa malu tadi? Dia kata tu dah tu. Siapa suruh tak baca mana deskripsi tu. Okay. Tak boleh lah. Tak jadi nak kata lahan nak kena balik kat akhirat tu. Kalau dia kencing. Baru kena. Ada yang pernah kena dah. Dia wasiat awak konten dalam TikTok tadi. Ini memang lahan nak. Okay, ni bagai kepak pula. Bagilah. Dia kepak tak jadi lagi ni. Takkan tak jadi dah pergi pasang Malaysia ajak nak pakai baju Kamen Rider Dakit pergi tadi tu. Nak pakai pergi ke pasang Malaysia tapi tak jadi lagi ni. So malah pula dah. Moga duk sibuk nunggu barang ni dia.
Kalau barang ni sampai dalam pukul 3.30 tadi, dah lah pergi. Sebab bahasa tu nak lancar lagi selalu. Tak malas. Sebab banyak kerja lagi nak buat ni. Banyak benda lagi nak buat lepas pada ni. Berdengar mata pas malam ni pergi tu. Penat balik dah. Ni sepatutnya balik dah ni. Banyak benda nak buat, nak buat review lah, nak buat video, nak video daily lagi. Lepas ni nak buat video daily. Beres tak ada apa, balik tak buat kerja macam biasa. Dia cancel lah tu pas malam tu. Dia reply lah pula. Okey lah ni, dia kata ni bagi tempat. Daripada Lorong Meranti off Jalan Kenanga, Pudu, wilayah Pustuan Kuala Lumpur, Bandar Kuala Lumpur, wilayah Kuala Lumpur. Ni seluar selek. Berkuan ni lah. Wanita 2 lah. Buka lah. Kau tak saya pakai je. Bukan nanti pakai. Bukan nanti pakai ya. Okay. Ada itu saja. Ni lebih kurang ni lah. Seluar selek. Pengahap pilot itu. Okay. Sekadar saja. Benda selek biasa lah. Okay. Sekadar saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.